Perkasa kita nampak dokongan ini memang berterusan dengan prinsip yang tak pernah lari daripada apa yang perkasa buat untuk kepentingan Melayu Islam dan juga kepentingan rakyat Malaysia keseluruhan. Cuma ada kalanya yang saya sebut tadi berpihak apabila berlaku krisis dalam bersatu ini seolah-olah perkasa pergi ke sebelah Datuk Hamzah secara terang-terang. Jadi apakah ini sebenarnya pandangan sonsan daripada orang tertentu ataupun perkasa sendiri mempunyai pandangan yang berbeza tentang ini? Dia sebenarnya dalam perkasa ni pun ada juga yang tidak setuju dengan saya, tapi tak ramailah sikit lah. Yang saya percaya dia ada berpihak pada menyokong ada pihak tertentu dalam bersatu, cuma mereka tak menunjuk lah. Tapi saya ni sebagai presiden, saya kena pastikan kita ni nak menyokong siapa. Sebab kita nak menyokong Perikatan Nasional. Sebab inilah harapan orang Melayu untuk gabungan yang boleh jatuhkan DAP. Bila kita tengok apa yang berlaku dalam bersatu, Datuk Seri Najib ingat tak? Datuk Seri Najib pada bila kes YMDB terdedah, semua desak dia letak jawatan. Dia tak nak letak jawatan. Ketika desakan terhadap dia suruh letak jawatan, Najib masih lagi mempunyai majoriti sokongan daripada MP UMNO. Ya, betul. Ketua-ketua bahagian UMNO masih dapat sokongan besar. Betul. Dia ada hak ataupun dia masih lagi ada say lah untuk bertahan. Tapi dengan isu-isu macam tu dia masih lagi nak bertahan. Satu negara dah sebut pasal YMDB. Tapi disebabkan dia bertahan, dia tak mau letak jawatan. Akhirnya, dan TPM ketika tu, DP Timbalan masa tu menentang dia, dia pecat. Dia pegang sampai PIU ke 14 2018 dia tombak. Akibat tak nak letak jawatan. Dia bawa parti guyuk. Zaman Datuk Tan Sri Muhyiddin sekarang ni, majoriti dah tolak dia dalam parti. MP tu dekat 20 orang. Ketua-ketua bahagian lebih daripada separuh. Tiap-tiap hari dah bubarkan. Tiap-tiap hari menyatakan sokongan, tidak ada lagi sokongan kepada Tan Sri. So dia pecat Timbalan Presiden. Timbalan Presiden yang mendapat sokongan lebih ramai, dia pecat Timbalan Presiden. Dan dia masih bertahan lagi nak sampai PIU. Bungkus nanti bersatu. Kalau dia terus sampai PN pun bungkus. So ini yang kita nampak, kita tak mau. Kita nak bersama dengan kumpulan yang besar, yang kita lihat memang ada potensi dah ada betulnya perjuangan mereka. Sebab apa lagi dengan kesnya turun naik mahkamah, isu menantunya, orang cakap gini, dia nak jadi lagi presiden, dia nak menang lagi pilihan raya, dia nak jadi Perdana Menteri, dia nak dakwa, dia nak tolong rakyat, nak bantu rakyat. Rakyat tak nampak tu. Rakyat nampak dia nak selesaikan masalah dia, masalah menantu dia. Ini yang, sebab ini yang kita kena masuk campur, kita kena beri tekanan dari luar. Ini parti yang kita rasa perlu diselamatkan untuk membantu pembangkang kalahkan PH yang diketuai oleh DAP. Ini yang penting. Saya nampak